Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fast Tracker. And pada kali ini aku nak share dengan korang aku punya umrah journey, my first umrah. So aku akan share dengan korang tempat-tempat seperti Masjidil Haram, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur, dan juga kawasan-kawasan yang lain yang sewaktu dengan tempat-tempat di Mekah Al-Mukarramah. So jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fast Tracker. Perkenalkan, aku Izman. Dan pada kali ini aku bukan travel di mana-mana yang fancy, tetapi menyahut seruan daripada Ilahi, iaitu mengerjakan ibadah umrah ke Tanah Suci, iaitu di kota Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan umrah ini aku pergi bersama-sama dengan kedua adik-beradikku, iaitu kakak aku dan juga adik aku, dan juga makcik ataupun mak busu aku. So kami berempat mengikuti rombongan, boleh sebut tak dia punya travel agency, Travel Connect. Itulah dia punya travel agent. So kita orang menaiki kapal terbang Emirates Airline, namun transit di Dubai, tapi malangnya flight delay sampai 5 jam. Setelah itu barulah kami mendarat di Jeddah Airport. Kami telah pun menukar ke pakaian ihram dan telah pun menjatuhkan niat di mikat Karnul Manazil di dalam kapal terbang. Perjalanan kita nanti insyaAllah sekarang ni kita menuju terus masuk ke Mekah, ya, kurang lebih 1 jam setengah, ya, kurang lebih 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat. Kami menginap di Hotel Al-Safwah yang sangat berdekatan dengan Masjidil Haram. So setelah check-in di dalam hotel, bersiap-siap membersihkan diri sebentar, barulah kami melakukan umrah pertama wajib kami. Inilah aku dengan kain ihram aku sedang berkemas-kemas dan juga alter sikit setelah fashion up dan juga mandi setelah perjalanan penerbangan yang jauh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mat. Alhamdulillah, setelah menjalani ibadah umrah pertama, iaitu umrah wajib, setelah bertawaf dan juga sa'i, kami bertahlul. Kami pun make our way to kita punya respective hotel lah. Kami sangat beruntung kerana pihak travel agency telah memilih Hotel Al-Safwah yang sangat berdekatan dengan Masjidil Haram. So kalau nak solat fardu berjemaah ataupun melakukan tawaf sunat,
sangatlah convenient. Tak payah nak membetis jalan berjauhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya aku dengan adik aku nak pergi solat berjemaah. Aku sarankan korang pada yang first time melakukan ibadat umrah, jika ingin melakukan solat fardu di dalam Masjidil Haram, disarankan datang dalam 2 jam ataupun 1 jam sebelum waktu solat, supaya tak perlu berpusu-pusu untuk mendapatkan tempat di dalam Masjidil Haram. Yang ini the famous clock tower, dalam ada mall, sangat high end. Pada keesokan harinya, kami menziarahi Jabal Nur, di mana terletaknya Gua Hira, di mana wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakso unta. Bakso unta. Ya. Kan tadi Ustaz cakap. You cannot be for real. Oh my God, you for real? No, you for fake. No, you for real. Di sekitar dataran Jabal Nur sudah pun mengalami banyak perubahan dan juga upgrading, dan di sini banyak kedai-kedai yang menjual pakaian, souvenir dan juga makanan-makanan yang unik seperti bakso unta di kawah. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya apa terdapat. Okey korang, inilah dia Jabal Nur ataupun Bukit Nur, Bukit Cahaya dalam bahasa Melayu kita. Dan di sinilah di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau belum lagi diangkat sebagai nabi, beliau sering bertafakur bersendirian di puncak Jabal Nur ni. Kirakan beliau mengasingkan dirilah daripada masyarakat jahiliah Mekah pada masa itu. Setelah diberi tazkirah oleh ustaz, kami pun mula perjalanan mendaki kami di Jabal Nur ini. Permulaan apa? Tapi kata orang tu tak semua yang larat untuk mendaki sehingga ke puncak ya, terutama sekali kaum Hawa. Kerana Jabal Nur ni nampak aja macam tak tinggi, tapi sebenarnya agak tinggi ya. Sebelum mendaki, kami diterangkan oleh ustaz sebuah gunung yang opposite dengan Jabal Nur, kisah Nabi Ibrahim, iaitu peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail di kawasan gunung itulah. Wallahu alam bisawab.
kambing gibas. Binatang tu Itu katanya berhenti kat sini atau salah satunya? Oh, di atasnya. Di atas salah satu. Oh. Wallahu a'lam bishawab. Okay, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mendaki Jabal Nur sehingga ke puncak, insyaAllah, bersama-sama dengan family saya yang dari belakang. Nah. Kurang sebelum kita bermula menaiki puncak Jabal Nur ni, ada sebuah visitor center. Ketinggian Jabal Nur ni adalah setinggi 642 meter atas paras laut ya. Dan ia mempunyai sebanyak 1750 anak tangga. Dalam anggaran, korang boleh selesaikan pendakian di Jabal Nur ni dalam 45 minit sehingga 2 jam. Ikut korang punya pace dan kesihatan lah Dan sebelum itu, korang kat Singapura kenalah berlatih sebelum mendaki Jabal Nur ni. Berlatih jogging ke ataupun mendaki gunung, bukan gunung, tapi Bukit Timah. So setelah dalam sejam aku mendaki, sampailah aku ke puncak Jabal Nur ni. Dan aku gigihkan dirilah untuk memasuki Gua Hira, iaitu gua yang baginda Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Setelah aku dapat masuk ke dalam Gua Hira yang sangat harum semerbak tapi itulah dia, ramai sangat orang yang berpusu-pusu nak masuk, so tak boleh lama di dalam Gua Hira tu. Tapi lagi satu yang pelik, aku tak jumpa pun ahli keluarga aku yang lain, terutama sekali adik aku dan juga rombongan yang lain yang ikut mendaki dengan aku. So aku tunggulah sampai maghrib dan menunaikan ibadah maghrib berjemaah dengan jemaah-jemaah lain yang daripada negara-negara seluruh dunia yang lain. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang berada di Hotel As-Safwah untuk mengerjakan ibadah umrah yang kedua. So sekarang kita orang tengah menunggu untuk ke Masjid Baitullah, Masjid Mekah Al-Mukarramah untuk mengerjakan ibadah umrah pada jam 1, which is another 2 more hours. So kerana kita sudah jatuhkan niat ihram, so dia pantang larang applies. Oh, okay, cool. So sekarang aku berada di dalam hotel, bilik hotel aku yang mempunyai view, the best view of all. Untuk umrah yang kedua ini, kami mengambil mikat di masjid yang berdekatan, iaitu Masjid Aisyah, untuk menjatuhkan niat sebelum menjalani ibadah umrah yang kedua. Dan setelah itu kami bertahlul lah, iaitu menggunting rambut masing-masing setelah selesai berumrah kali kedua. Ini kakak aku dan makcik aku. Selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Padahal masjid itu belum diangkat seorang Nabi. Ada kandang nomor 9. Itu ada jalan keluar Nabi. Jadi Nabi kalau nak pergi Jabal Nur, ada di sini. Ini namanya Suqul Hajar. Ya. Suka ada jalan yang Nabi yang mengucapkan salam. Jatuh lurus ke sana. Kalau Jabal Nur ada tempat kepada Masjid Sajarah. Ada pernah nampak dengan Masjid Jin? Ada terus. Di sini arahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana tempat kepada lahirnya Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi tempat ini saat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi kepada Madinah, Nabi perintahkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menggantikan kepada tempatnya. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali kaulah duduk dekat sini, aku nak tinggalkan kepada tempat. Apa yang berlaku dekat ini adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak harta orang kafir Quraisy ada di dalam rumahnya. Rumah Nabi tak besar macam rumah orang Singapura. Singapura orang Singapura besar. Ini rumah yang kedua. Kalau yang pertama ada Nabi nampak daripada di sana. Rumah kepada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi akan meninggalkan kepada bumi Makkahul Mukarramah. Adapun kepada mempunyai maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan berlaku hari ini, yang berlaku kepada sahabatnya, dia tahu. Kerana Nabi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kepada bumi Makkahul Mukarramah, Nabi mengajak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, adapun ada sepupunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada saat itulah Nabi SAW tahu di dalam kepungan, di dalam rumahnya, di pinggiran rumahnya, Nabi mengetahui orang-orang kafir dah tidur. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Membaca apa? Di dalam surat Yasin, apa bacaannya? Wa ja'alna min
أمامهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nabi itu luar biasa. Pada ziarah berikutnya kami mengunjungi Jabal Rahmah, iaitu tempat di mana Nabi Adam dan Hawa diketemukan setelah ribuan tahun terpisah di muka bumi ini. Dan kawasan ini juga terletaknya Padang Arafah, iaitu tempat di mana para jemaah haji akan berhimpun pada musim haji untuk menjalani ibadah haji. Di sini juga sangatlah mustajab untuk berdoa, tapi tak semestinya berdoa di atas puncak Jabal Rahmah. Dan ada satu bangunan batu di puncak Jabal Rahmah yang banyak dan ramai jemaah-jemaah menyalahgunakannya untuk perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Hidayah itu bukan milikku, bukan juga kerana amalanku. Ia milikmu sepenuhnya. Baiklah, pada hari-hari yang lain aku mengisikan masa aku dengan beribadah di Masjidil Haram dengan banyak solat-solat sunat, tawaf sunat dan juga solat fardu berjemaah di dalam masjid. Aku juga ingin berdoa pada sesiapa yang menonton video aku ini agar dapat juga diundang dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah umrah juga di tanah suci di Baitullah ni. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di keheningan malam tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Di keheningan malam tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan,